Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Cikgu Ehsan dalam Matematik tahun 4 Unit 1 Nombor dan Operasi. Okey, hari ini kita akan masuk dalam video kali ini kita akan masuk anu dalam tambah dan tolak. Okey, anu ni apa? Okey, anu ni adalah satu perkara yang kita tidak tahu. Unknown. Sebab tu bagi anu. Maksudnya kita kena carilah. Contohnya anu dalam tambah berapa? 2 tambah berapa? Jadi 3. Jadi kita kena cari yang berapa tu. Yang berapa tu adalah anu dipanggil. Okey, sebelum tu apa yang cikgu perlukan hanyalah pensel, buku nota atau buku tulis serta fokus awak sem. Okey, anu dalam tambah. Kita bagi dulu anu dalam tambah. Okey, contoh awak dapat soalan macam ni. 23,098 ditambahkan dengan berapa untuk dapatkan 50,000. Okey, dapat je soalan macam ni, awak kena ingat anu dalam tambah. Bila anu dalam tambah bermaksud nombor yang besar ditolakkan dengan nombor yang kecil. Okey, apa yang besar, apa yang kecil? Okey, kita bahagikan dulu ni kepada 2. Nampak awak nampak tanda sama dengan ni, potong dia. Okey. Awak potong dia ke sini. Okey, sini nombor yang belah kiri ataupun left lah. Kita guna bahasa Inggeris. Left, ini right. Okey, jadi mana satu nombor yang besar? Left ke right? Okey, jadi right. Right akan tolak dengan left. Nombor besar akan ditolakkan dengan nombor kecil untuk mendapatkan nombor yang di dalam kotak. Okey, jadi kita tulis je 50,000 tolak dengan 23,098. Okey, sifar tak boleh. Okey, 10 ditolakkan dengan 8 kita akan dapat 2, 9 tolak 9 kosong, 9, 6 dan 2. Ini dapatlah jawapan dalam kotak ni 26,902. Itu sahaja. Okey, kita kena ingat apabila dapat soalan anu dalam tambah, potong dulu dekat simbol sama dengan. Kemudian asingkan dia left dengan right. Okey, kebiasaannya right akan tolak dengan left lah, ataupun nombor yang besar akan tolak dengan nombor yang kecil untuk mendapatkan bakinya. Okey, sekarang cuba pula dekat soalan yang kedua ni. Okey, awak pause dulu video ni dan cuba. Cuba dulu. Okey, 1 2 3 pause. Okey, mari kita tengok jawapan dia berapa. Okey, pertama apa yang cikgu kata dengan awak, potong dia dekat simbol sama dengan. Kemudian asingkan dia left and right. Okey, kebiasaannya right tolak left, betul? Okey, tapi left ni ada 2 nombor. Mana satu kita nak tolak? Tolaklah 2. Okey, awak nak tambah yang left ni dulu, baru yang right ni awak tolakkan dengan left, ataupun yang left ni awak tolak je satu-satu, tak ada masalah. Contohnya 64,020 ditolakkan dengan, kita ambil yang ni dulu, 32907. 32907. Awak tolak dia, awak akan dapat 31,113. Okey, kemudian kita bawa naik atas, kita tolak dengan nombor yang satu, iaitu 5,401. Okey, 3,1,1,1,3 ditolakkan dengan 5,401. Awak akan dapat 2,1,1, tak boleh, 2. Awak akan dapat 25,712. Okey, itu sahaja. Okey. Okey, ingat? Contoh soalan 3 ni pula. Okey, awak pause dulu video ni, awak buat sendiri. 1 2 3 pause dulu. Okey, mari kita sambung. Okey, kita bincang jawapan dia. Macam cikgu kata, potong dekat simbol sama dengan. Asingkan dia right dengan left. Okey, kemudian right akan tolak dengan left. Okey, right 28 ditolak dengan left. Apa nombor yang ada? 20. Jadi awak akan dapat jawapan akhirnya 8. Jadi awak tulis, sebab dia tulis simbol dekat sini kan. Kan dia tulis simbol dekat sini kan, P kan. Jadi awak kata P sama dengan 8. Macam tu sahaja. Okey?
Okey, kita tengok pula soalan ni. Left, ingat left tolak right. Okey, asingkan dulu. Left, right. Okey, right tolak left. Right tolak left, mak cikgu salah tadi. Cikgu kata left tolak right pula. Right tolak left. Jadi 75 ditolakkan dengan 54, awak akan dapat 21. Disebabkan dia bagi huruf dekat sini, awak kena tulis huruf juga. Q sama dengan 21. Itu sahaja anu dalam tambah. Okey, dalam video seterusnya cikgu akan terang pula anu dalam tolak. Jadi sekian, terima kasih.